sekarang Alia tengah buat presentation untuk ADM 351. As you guys can see, here is Alia. So hari ni saya akan buat vlog untuk dia. Sebab ni dia pakai tudung kan. So boleh lah buat vlog dalam bilik yang buruk ni. Aku punya peniti hilang. Taklah peniti aku semua pakai hilang. Dia no. Wait, nanti kan dia nak buat macam dia transaction like macam kau punya design tu kan, nanti kau hantar juga video tu. Daripada tepi pun dia dah buat macam tu. Ni nak buat apa ni? Saja present dia. Mana? Plan nervous. Dia menjadi nervous. Cerah ni. Dah balik aku. Nervous weh, sebut je. Aku tak tahu aku sebut apa. Apa pasal pula words ni tak bagi aku? Dia hanya menggunakan sebatang. Words ni tak bagi aku jalan. Alamak dapat kaki. Kaki aku ke? Baik dia terkebawahkan dia. Words ni tak bagi aku jalan. Bukan aku jalan, words tu tak nak jalan. Boleh tak? Ya, kena dulu. Kencing lah dia. Dia ada ni. Yang mau masuk. Kita Kaira. Dia nak datang Kaira sekejap. Okay. Okay, dah masuk balik. Okay, so sekarang kita menuju ke Kaira punya mana ni kucing. Tengah rakam video ke? Saja. Dia cakap something weh. Dia buat video ni. Weh, aku rakam video kat TikTok. TikTok? Melintang tau. Sabar, boleh buat. Boleh buat lagi. Dia ke Kaira. Tapi kan kalau kita cuba tanya Misha nanti kan. Dekat gambar tu dia nak pakai frame bulat ke petak? Petak rasanya. Nampak? Beza. Melintang. Kau dah rekod ke weh? Dah. Azia tolong tadi. Kau Hisham tu. Loh. Nak ke? Sekejap. Tak muat weh, tak masuk. Alia teruskan je, kita tak kacau kau pun. Dia cabut dulu. Mana weh? Mana weh? Ikut paras bahu dah tu. Ni ke?